Biasa kalau kereta nak tukar rim, kena bawa pergi kedai betul. Sebab kena pasang kat kedai tayar. Tapi hari ini, Wan Cina dapat satu request daripada customer Wan Cina. Dia nak towing kereta yang dia baru keluar showroom. Dia tak nak bawa langsung, naik atas towing, bawa pergi kedai Wan Cina tukar. So kejap lagi kita tunjuk apa kereta dia. Ini adalah kereta 2024 daripada Porsche guys. Okey, kita tengok. Okey guys, inilah rupa kereta dia, Porsche Cayenne 2024. Kenapa dia nak datang kedai kita tukar rim tayar? Korang boleh nampak, original, kecil dan tak cantik. Okey, so kita bawa balik kedai dulu, nanti kita tengok macam mana dekat kedai. Okey. Okey guys, kita boleh nampak Porsche Cayenne ini sekarang datang. Dia nak tukar tayar Pirelli dan juga rim custom forge yang hari itu Wan Cina baru review. Okey, sangat cantik untuk kereta ni. So kita tengok dulu hasil dan proses pemasangan untuk kereta ni macam mana. Tapi sebelum kita start, Wan Cina nak juga tunjuk korang tayar ini adalah spek untuk kereta ini. Kalau tayar ini bukan untuk spek kereta ni, warranty memang void guys. So kita tengoklah proses dia dan hasil dia. Okey. Okey guys, inilah hasil selepas Porsche Cayenne ini dipasang dengan forged rim yang ada di kedai Wan Cina. Hari itu baru review. Okey, dia pakai design ini sebab dia tak nak yang sama macam Cayenne GTS. Dah banyak orang pasang tetapi dia suka yang ini. Okey, ini lagi special, nampak lagi sporty. Okey, kita boleh nampak kereta hitam kilat dengan rim hitam kilat. Janganlah cakap hitam tak nampak. Ini memang cun gila guys. So kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Kita belanja beauty shop. Thank you guys.